Ya, ini pasar pagi. Pasar pagi Bacok. Pasar pagi Bacok. Ini dekat Kelantan lah, Kelantan. Ni Bacok. Pasar pagi Bacok. Ni tengok situ. Oh, meriah. Ni ketupat ni. Oh, sedap oh, ketupat. Tuh. Ni kira orang ke mana ni? Ketupat tawar. Berapa Sia 3 pesing. Ini masak dah 30 kali boleh masak. Kalau nak orang raya masak lepas dah tapi kuku jangan lepas. Kalau boleh lembut. Kalau kuku dia mau ada sama. Kau pusing-pusing dulu lah. Boleh tak tanya. Bertanya tu memang ada dia. Dah. Tahu nak ini. Pusing dulu, RM1.3 ketupat tadi. Balik kena kuku. Apa kena ada gimbal lah. RM200 gimbal. Oh, tudung. Oh, tengok ni. Okey. Tengok sini. Dia luas sampai ke sana tu, sampai ke bangunan hijau tu. Oh, nampak. Oh. Nanti kita round lah. Okey, ni bandel bandel. Ni bandel. Inilah bandel. Dia tengok. Tu tengok sini. Tengok seluar jean tengok. Harga 38 je. Lee. Ni Lee ni branded ni. Aku. Tengok Lee ni ha. Levi's kot ada kot. Ni Lee oh, Lee belaka ni. Ha, seluar Lee. Okey. Ya, bandel pun ada kat sini. Baju perempuan pun ada. Okey, bawa budak ni payah sikit. Ni tengok ni. Ni kain saprahan ni. Tu kain saprahan ni. Ni kain saprahan. Oh, lelong ni. Lelong lah ni. Ni seluar trek, ada seluar trek. Cuma panas lah sikit. Ada tengok panas sikit. Ini lelong-lelong. Jualan lelong-lelong. Ni. Biasalah pasar pagi memang dia macam ni. Okey, pasar pagi macam ni, okey. Ni 29 Mac. Sehari 2 lagi nak raya. Pasar pagi. Pasar pagi ni dah. Pasar tani. Pasar tani. Pasar tani ni dia ada bunga api. Ada serunding pun ada. Buah-buah pun ada. Kita tak jalan habis lagi. Kita tak jalan habis lagi. Panas lah. Suhu panas lah. Suhu panas. Pagi-pagi ni dah suhu dah 34 dah. Panas ni peluh. Boleh tak, Meh? Tak nampak situ tadi. Berapa tadi? 7 kali. 7 kali berapa kak? 3, 21. Tengok seluar ada. Bagus pasar tani lah.
Pasar Tani, pasar pagi sama je lah. Sini ada budu, ada sate. Tak sate segar tu tak ada mana? Sate segar ada pasar. Balai pasar. Ada pasar. Okay, kita cek kita sate payah. Ya. Okey, kita ni jeruk mana santan tu, santan segar tu, fresh. Minyak wangi pun ada. Minta ada kopi ya? Lima ya. Kopiah 5 ya. Nak gini macam mana? Oh, ni murah. Ni murah. Ni RM6. Terus baru. Wow, Lelong baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Lelong baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Lelong baju bodoh limo hias pasal. Lelong baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Ha, limo hias pasal. Limo hias pasal limo hias pasal. Lelong baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Lelong baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Lelong baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Lelong baju. This is Kelantan. This is Kelantan. Lelong baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Lelong baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Lelong baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Mari ni, Papa pegang tu. Limo hias pasal limo hias pasal. Lelong baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Okay, ini kita boleh bunga api. Baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Lelong baju bodoh limo hias pasal limo hias pasal. Lagi. Tengok lagi ni ha. Tengok. Jual sayur. Ya, saya. Kedua ya. Ini pasang lagi. RM1. Sia tu RM1. Kita teruskan perjalanan kita. Jadi kalau siapa yang tahan panas boleh lah cuci mata. Okey. Ini bandel lah. Bandel ada. Baju budak-budak ada lagi sini. Kita masuk tu. Baju jersey. Okey, dia sebenarnya panas je. Kalau tak panas malam ke lagi seronok lah untuk berjalan di pasar. Ada baju Melayu, ada songkok. Talpak. Kau pula mau macam merah apa? Tengok cincin harga 50 kau. Okey jual deh. Terserah mau minta sih. Ini lah cukup tu. Tengok be. Tengok be. Macam ada.
Dengar agak. Tak maksud dia. Okey, macam-macam ada. Bawa duit je. Bawa duit je, boleh beli. Bang, nak bekam bang. Ada masa 4-5 minit nak hidup ni. Belah sana Mi. Belah sana tak ada. Kalau pakai. Oh, dia cakap ada kat pasar dia. Kita pakai bulu. Ha? Dia selalu kita balik ke belakang. Yang kedua betul ke? Hari kita Sarawak ke belah sana tak ada dah. Kalau tak ada kita pergi pasar. Kita round sana. Apa nak round habis dulu. Kita tunjuk dekat subscriber kita. Oh, loading. Kapul Polea. Aha. Tengok biasalah kalau buat budak-budak makan. Macam ada suasana pasar pagi. Tengok hidup lagi. Pating berok? Pating. Inilah pating. Belum. Oh, dah. Kali. Okay. Nah, itu dia menunjukkan kepada anda api. Kita jalan sikit lagi. Kita pergi pasar lah. Kita habiskan. Okey, kita habiskan. Nah, ini pakaian lah. Okey, ini pakaian. Okey, rasanya kita dah habis dah jalan. Okey, inilah dia. Ini bandar kot. Comel bandar ke ni? Ha? RM1 tu. Kalau ambil 50. Apa nak ambil 50? Mahal pula. 50 kira RM1. Tanya dia lah.
hias pasal, limau hias pasal. Okey, ini sahaja. Lelang baju bodoh, limau Tengok hias jualan-jualan. pasal, limau hias pasal. Tengok kain. Lelang baju Ah, 10 bodoh, ya. limau hias pasal, limau hias pasal. Ya Lelang saja. baju bodoh, limau hias pasal, limau hias Okey. pasal. Lelang. Oh, Ini sama tak? Sama. Ini satu je dia 20. Ultraman ada. Macam ni ada. Ha, tengok. Sarung saja ada. Ni 10 ya. Ah ni 20. Oh ni 15 ya. Mana meh? Ini 20, hak tu 30. Oh. Kita tak tahu sebantar kita saya apa. Besar ni. Besar Kita ni. tengok batang je. Tu je batang dia. Oh, kalau tu sarung mana? Dia sign ni, dua ni. Ni katang, ni bunga. Okey, kita beli ketupat hari ni. Ketupat dia saing buat ah. Mok buat. Mok buat. Berapa dah? Tak kira mula. Boleh 50 lalu tak apa pala apik dua. Tak kira mula. Takut salah hak ni. Apa kurang hak orang tak baik. Tak baik dah. Tak kira mula. Hari ni je ada ketupat, hari raya je. Raya je lah buat. Oh, hari raya pagi tu kukuh lah. Jangan kukuh. Kalau kukuh dia macam ni sebab dia air kan. Kalau kita nak goreng, Goreng kukuh kena kukuh. kukuh dulu. Kukuh baru goreng baru sedap. Oh. Kalau terus goreng takut kerah. Okey. Papa bayar ni lah, ketupat.